Lebih-lebih lagi kita di hari ni, bulan Maulidir Rasul ni, kita banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad. Kerana selawat kepada Nabi ni memberi faedah banyak sekali. Orang panggil terpakah. Nabi pun kata, siapa yang rindu, yang ingat kat aku, selawatlah kat aku. Kerana dia mati dah. Kalau tak mati, kita suruh mari moh kita pakai perak. Moh hamba beli semalam ni, moh demo semalam ni, moh tuk nebel semalam ni, moh tuk menis semalam ni, moh nayuk semalam ni, pakai perak Rasulullah. Jangan we klik Saudi, we duk mesin, duk tani. Kita wak rumah dia. Ni dak dah, dia mati dah. Kita nak winasi, dia mati dah. Hari ni, Nabi kata siapa dia ingat kat aku, selawat kat aku. Moci-moci nak ayat. Selawatlah kita. Selawat itu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Selawat itu cinta kita kepada Rasulullah. Nabi pun ada pesan dalam hadis dia. Barang siapa yang selawat kat aku 10 pagi, 10 petang. Lek pagi dia baca 10, dia kata 10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak 10. Bila tu? Lepas subuh. Lek petang 10, lepas asar. Nabi kata siapa dia selawat kat aku 10 pagi, 10 petang. Ingatlah orang tu aku nak tolong di akhirat esok. Tika berada di pada masa esok, di akhirat esok, aku nak tolong orang ni. Ini janji Nabi kepada orang yang selawat. Pas kita dah duduk di akhirat esok, Nabi mari tolong kita ke Allahu Akbar. Orang seramai duduk pada masa datang Nabi panggil nama kita. Ajak kita, tolong kita nak. Tak berasa kena. Tak berasa bangga. Bila Nabi Muhammad nak atau tolong kita. Tak ada di akhirat esok selain pada Nabi Muhammad sore je. Dia sore klik hak kedebel sekali di akhirat esok. Tiba-tiba dia tolong kita. Dengan sebab kita selawat dia peracam. 10 pagi, 10 petang, 10 pagi, 10 petang, 10 pagi. Hingga siapa rekat nak mati esok. Baru kita beradu. Tu Nabi royak buku selawat. Nabi royak buku selawat. Yang kedua Nabi kata, siapa dia selawat kat aku 100 kali sehari. Cuba dengar molek. Kena ambil guna ni hamba royak malam ni. Tidak tak terpakai ke apa. Masuk telinga kanan, tubik telinga kiri. Yang kedua, Nabi kata, barang siapa ingat kat aku, selawat kat aku 100 kali sehari. Ambil lepas subuh, prop. Cukup 100. Cukup, ada. Nabi kata, Tuhan terima hajat kita 100 hajat. 100 hajat, moci-moci. 100 hajat. Maka dalam 100 hajat ni, 70 hajat, Tuhan akan beri di akhirat esok. Gapo hak kita nak di akhirat esok, Tuhan akan beri 70 perkara. Adapun 30 hajat, Tuhan beri learning dah. Tuhan beri learning dah. Tukar kita nak dunia, duk nyawa sih ni. Dia beri 30. Pas 30 perkara ni, Allahu Akbar. Sebab tu kena selawat 100. Moga 100. Tak sampai 15 minit li 100. Amba buat tiap-tiap pagi 100. Ni nak ayat Tuhan tu naik hajat kita 100. Allah tengok Islam ajar kita. Ni bukan mudah, bukan payah dak. Bukan payah aku ni mudah. Hanya dah tindih di penyakit malah, tak ada jalan. Dia tak jadi buat. Sebab tu kita bila reti harga dah, kita bakal buatlah moci-moci semua, tak ada dah. Yang ketiga, Nabi kata, barang siapa yang ingat kat aku, cinta kepada aku, selawatlah kat aku 1000 sehari. 1000 sehari.
Ni tahu lah. Pia nak beli tahu mahal. Bunyi tu 1000 juga. Tak gitu. Berasa lemah lalu dah. Padahal ada orang ni beruntung sekali. 1000 sehari makcik. Ambil lepas subuh, wisah pasar. Wi boleh 1000. Berapa 1000? Lah 100. 10 kali 1000. 100. 10 kali 100. 1000. Tak ada siapa waktu asal. Tak ada gapo dah. Ni ayak. Gapo ni Nabi royak. Orang yang selawat kaku 1000 sehari. Nabi kata Tuhan tak mati hari yang nak mati. Kita hari nak mati Tuhan tak mati. Malaikat Tuhan tunjuk dulu kita gambar syurga. Dekat kita nak mati senyum kita. Senyum. Tengok. Jelek mata tengok. Orang lain tengok tak nampak. Kita nampak. Tuhan tunjuk gambar syurga kita. Dalam dia tengok gambar syurga tu tak? Tak ada. Lalu dah. Mati dengan senyum. Muka senyum. Habis nampak tak ada. Ni kemuliaan orang selawat ke Nabi 1000 sehari. Tapi kena buat semua lah. Lama buat 3 hari, berhenti 3 bulan. Tak ada jalan. Ni nak buku selawat. Ada lagi kelebihan dia banyak selawat ni. Bapa boleh selawat ni kelebihan banyak sangat. Power sangat. Ada kekuatan ni gapo kat selawat ni. Kerana nak royak kata Tuhan suruh kita selawat. Tuhan suruh kita selawat. Pas dia pun selawat juga. Ya rolik Tuhan ni, dia suruh kita, dia tak buat. Tuhan kata semaya, suruh kita semaya, dia tak ada semaya. Puasa, dia tak ada puasa, kita puasa. Tapi selawat ni tak. Tuhan selawat sendiri, lepas tu dia suruh kita selawat kata. Ni sebab tu lah selawat ni power. Sebab tu selawat ni mulia. Sebab tu selawat ni agung sekali. Pasal Tuhan sendiri selawat. Mana tu? Tengok hari Jumaat tu khatib dia kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tu khatib dia baca semua. Bila dia nak sudah tebah yang pertama dia baca, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat dia. Tuhan kata aku selawat ke Nabi Muhammad. Malaikat aku pun selawat ke Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman umat Nabi Muhammad semua. Sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat katik lamun ke Nabi memudawak berapa bercokoh saja. Tu nak ayat. Sabit selawat ni power. Selawat ni kekuatan. Kerana Tuhan selawat, malaikat selawat, orang beriman pun selawat juga. 3 golongan selawat kepada Nabi Muhammad. Inilah kemuliaan selawat. Maka tak lain tak bukan kita berada di bulan Maulidir Rasul. Bulan ya kita mengingati munasabah. Bulan kerana dia beranak, dia diperanakkan. Aminah beranak dia tubik lah. Kita ingat ke Nabi kita bulan ni lah dia tubiknya. Dia tubik tengok dunia. Merah-merah, ada kedik. Aminah tengoklah jawidah. Tubik-tubik tu jawidah. Lah, urat apa ni tali pusat lah kerak dah. Cuci Nabi kita dia tubik. Tubik cuci, tak ada cemar dak Nabi kita. Ning Nabi yang mulia. Ning Nabi yang Allah Ta'ala bakit dia untuk nak tolong umat-umat dia. Pas kita buat apa kita umat dia, ingat molek. Inilah kemuliaan kita umat Nabi Muhammad, tak ada dah.